Ngajar sifat 20 sini deh. Ajar deh. Tapi kalau dengar tidur nganga bila-bila tunggu tai cicak jatuh dalam mulut tak faham juga. Tak apa tak faham pun. Nah, ya gini kita ngaji ilmu ulama ni kalau kita tak faham tak. Kita kena kata gini. Allah tinggi ilmu ulama. Gitu. Masya Allah. Gitu. Jangan kita bila kita tak faham kak, nate apa tu? Jangan gitu. Tak jadi gitu dah. Saya baca Tafsirul Kabir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia bahas ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yuak mari 20 dalil. Daripada 20 tu ya saya faham. 19 lagi tak faham apa satu ya bahas. Lepas tu saya kena kata kau. Kita kena bodoh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kecek gapo aku tak faham. Okey gitu. Kita kena tahu, Masya Allah, hebat ilmu ulama. Siapa tak faham kita baca. Nah, tu lagu tu baru tu. Lagu tu baru orang panggil betul akhlak kita dengan alim ulama dah. Jangan kita tak faham kak. Nanti apa dengan kecek tahu tak faham gapo ya ni. Kayak gitu. Salah cara gitu dah.